Razia, kau dah siap ke pergi sekolah? Dah, kau dah siap? Dah. Awak berdua tahu tak? Ramadan dah nak berakhir. Dah, bukan baru start lagi. Malam keberapa dah? Rasa malam yang ke-21 dah. Awak berdua tahu tak? Ramadan tu apa? Just tahan diri daripada lapar dan dahaga. Tapi kan Ramadan ada keistimewaan dia. Contohnya ada nuzul Quran, ada Qadar kan? Kalau nak tahu lebih lanjut, sila tonton di podcast After the Bell PSS Talk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke podcast After the Bell PSS Talk. Dan hari ini kita bawakan 3 tetamu jemputan kita daripada Unit Badan Dakwah dan Kerohanian. Assalamualaikum, nama saya Nur Naziha Hani binti Abdullah dan saya dari kelas 5 Hitam. Jawatan saya dalam unit badan adalah naib pengurusi 1. Bismillah, dengan izin Allah, Alhamdulillah. Pada hari ini saya dekat podcast. Saya bernama Syed Adam Irfan Al-Mahajab bin Salazar Al-Mahajab. Memang agak panjang sikit, tapi jangan susah sebut. Dan saya memegang jawatan sebagai pengurusi ibadah. Selamat berkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amal Hadif bin Azman dari kelas 5 Kindi. So dalam badan ni saya just pegang ketua unit je lah. Okey, kita akan mulakan soalan pertama kita. Soalan pertama kita adalah ceritakan perjalanan peristiwa nuzul Al-Quran. Seperti yang korang tahu, peristiwa nuzul Quran ni sangat bermakna di bulan Ramadan. Dia telah terjadi pada 17 Ramadan. 17 Ramadan di bulan Ramadan lah. Dan seterusnya, nuzul Quran juga adalah suatu peristiwa yang sangat bermakna bagi semua orang Muslim dan menjadi penunjuk arah bahawasanya ada umat Islam, ada petunjuk, ada pembimbing untuk kita bersandarkan Al-Quran dan As-Sunnah. 13 tahun dan Madinah 10 tahun. Dan itu menjadi 23 tahun berturut-turut berperingkat penurunan Al-Qurannya. So dekat sini ceritanya peristiwa yang macam mana? Peristiwa ni sangat menarik. Rasa-rasa orang penonton di rumah pun mesti tahu cerita ni. Untuk peristiwanya, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhalwat di Gua Hira untuk beribadah kepada Allah, sebab dia mengasingkan diri sebab akan kejahilan masyarakat kaumnya pada ketika itu sangat teruk, menindas sana sini, membuat kerosakan, menyembah berhala. Dia sedih dan dia ingin dia ingin bersendirian dan fokus untuk beribadah kepada Allah. Sebab itu kita memanggil dia berkhalwat di Gua Hira. So dekat situ juga Nabi Muhammad Rasul kita mendapat wahyu pertama, iaitu surah Al-Alaq 1 sampai 5. Okey, macam mana dia mendapatkan wahyu tu? Daripada perantara Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu malaikat Jibril. Malaikat Jibril macam mana dia datang berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk apa? Dia takkan jumpa dalam bentuk asli dia. Dia jumpa dalam bentuk manusia, human form dia. So dekat sini malaikat Jibril datang menemui Rasulullah di Gua Hira dan memeluknya dari belakang dan berkata, bacalah, Iqra. Tapi Nabi Muhammad Rasul kita tak erti membaca. Tak erti membaca dan dia berkata, aku tidak boleh membaca. Seterusnya Rasulullah SAW dia membaca apa yang diberi wahyu oleh malaikat Jibril perantara Allah, iaitu surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5. Dia pun bacalah dengan bimbingan daripada malaikat Jibril. Dan habis itu dia balik ke rumah, dia berjumpa dengan isterinya Khadijah binti Khuwailid. Dia jumpa dan dia gigil, dia takut, dia ketar, dia Nabi Muhammad kita, Rasul kita, dia gigil, dia takutlah berjumpa dengan orang yang tak dikenali kan. So
Seterusnya Nabi Rasulullah kita meminta isterinya Khadijah menyelimutkan dia. Dia berkata, selimutkan aku. Dan Khadijah pun selimutkannya. Dan seterusnya Khadijah bersama Rasulullah SAW berjumpa dengan Waraqah bin Naufal. Dia berjumpa sebab Waraqah bin Naufal ni adalah orang yang ahli kitab pada zaman itu. Maksudnya dia ahli kitab berdasarkan kitab-kitab lama, kitab Injil, Taurat, Zabur, semua tu. So dia adalah ahli-ahli kitab, jadi dia tahu apa berkenaan dengan peristiwa yang terjadi pada Rasulullah. Dan sekarang ni Rasulullah bertanya kepada Warqah bin Naufal, dan Warqah bin Naufal menjawab bahawa Nabi Muhammad Rasul kita akan menjadi utusan Allah. Dan ajarannya akan ditentang oleh kaumnya sendiri. Jadi begitulah peristiwa nuzul Quran. Okey, jadi apa yang dari segi Adam cakap tadi kan, kita ada dua fasa dalam penurunan Al-Quran ni kan. Okay, jadi yang pertama, fasa pertama ni penurunan secara sekaligus dari Lauh Mahfuz sehingga dengan Baitul Izzah. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, penurunan secara berperingkat kepada Nabi Muhammad secara berperingkat lah pada Lailatul Qadar. Second, kenapa kan Al-Quran turun secara berperingkat? Sebab masyarakat Arab dulu ni dia kan tak pandai nak menulis, membaca Al-Quran macam tu. Jadi bila Al-Quran tu turun slow secara berperingkat lah. Diorang pandai lah nak belajar slow, nak belajar cara menulis, membaca semua tu. At the same time pun diorang boleh memahami pasal wahyu-wahyu tu. Okay. Tambah sikit yang kan Nazia Adam ada kata yang Nabi ni tak pandai membaca. So salah satu sebab kenapa Nabi ni dia pun tak boleh baca, macam Allah kurniakan kepada dia tak boleh baca, sebab nanti kaum Quraisy ni dia akan kata yang Nabi ni mereka-reka kitab Al-Quran tu. Okey, kat situ kita dapat tengok bahawasanya Allah ni dah predict lah perangai kaum Quraisy ni. Okey, itu saja daripada saya. Okey, faham. Jadi berdasarkan apa daripada 3 panel jemputan kita, mereka menceritakan tentang nuzul Al-Quran, bagaimana penurunan nuzul Al-Quran memberi impak kepada kehidupan kita dan kita sebagai umat Islam. Jadi kita akan ke soalan kedua kita, iaitu soalan keduanya adalah, bagaimanakah generasi muda boleh menghayati semangat nuzul Al-Quran dalam kehidupan moden? Seperti yang kita sedia maklum, kehidupan moden membuatkan kita semakin sibuk dan kita kurang menghayati kisah-kisah atau peristiwa mengenai nuzul Al-Quran. Jadi kita akan minta pendapat daripada mereka bertiga. Cara untuk menghayati peristiwa nuzul Al-Quran di zaman moden adalah dengan cara perbanyakkan baca Al-Quran. Sebab nama pun penurunan Al-Quran, nuzul Quran. So berkenaan dengan Al-Quran, kita kena amalkan perkara benda tu. Kita kena banyak amalkan kita kena banyak amalkan pembacaan Al-Quran, dan juga cara yang paling ampuh, yang paling kuat adalah memahami Al-Quran tu sendiri. Kita dalam masa yang sama kita membaca Al-Quran, seiringkan dengan juga kita memahami maksud-maksud daripada ayat-ayat, perkataan-perkataan setiap huruf daripada Al-Quran tersebut. Dengan kita memahami segala huruf dan perkataan yang disampaikan dalam Al-Quran, iaitu kalam Allah, kita boleh faham, kita boleh khusyuk, kita boleh tahu dan kita boleh menghayati apa itu nuzul Al-Quran, kenapa nuzul Quran ni terjadi, apa sebab peristiwa nuzul Quran ni ada, kenapa nuzul Quran ni disampaikan pada Rasulullah, kenapa tak nabi-nabi lain. So kita kena faham, kita faham benda tu, dan kita kena faham juga maksud-maksud dalam solat, dalam kita punya berdoa, zikir kita punya tasbih, kita punya bertasbih, berselawat, semua tu kita kena faham maksud-maksud tu untuk mendapatkan kekhusyukan dan lebih menghayati dalam kehidupan moden kita. Pendapat saya pula, kita ni dalam generasi yang sangat moden kan. Kita boleh menggunakan app-app kita macam TikTok ke YouTube ke untuk tengok-tengok ceramah pasal
turunnya nuzul Quran. So kita macam boleh lagi menghayati lah apa berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi apabila turunnya nuzul Quran. Ya, macam apa yang Amal cakap tadi kan, kita boleh tengok melalui aplikasi-aplikasi kan. Okey, contohnya contoh kita ada masalah keluarga, kita ada masalah hubungan semua tu. Dalam Al-Quran kan ada terkandung perkara-perkara yang boleh menyelesaikan masalah kita. Jadi kita boleh download macam contohnya apps My Quran. Kita boleh lah baca dalam tu macam mana. Kita boleh baca lah at the same time kan, waktu bila-bila masa. Sebab tajuk pun bila zaman teknologi moden sekarang ni kan. Jadi sebab kita ada telefon, kita boleh lah gunakan aplikasi-aplikasi. Kemudian kita juga boleh tengok melalui tadabbur. Tadabbur tu kita refleksikan maksud Al-Quran tu. Jadi kita baca Al-Quran tu at the same time kita faham makna-makna dia. Okay. Seterusnya yang terakhir adalah kita jadikan Al-Quran ni sebagai panduan untuk tidak menyebarkan sebarang berita palsu. Kan dalam Al-Quran segalanya adalah perkara yang benar. Jadi kalau kita nampak ada mana-mana berita yang tak sah ke, masa kita tidak percaya, kita boleh rujuk Al-Quran dulu sebelum kita menyebarkannya atau sebelum kita ambil daripada maklumat tu. Okey. Itu saja. Okay, faham. Jadi itulah adalah sedikit cadangan daripada mereka bagaimana menghayati peristiwa nuzul Al-Quran ni. Dalam masa yang sama, bukan hanya menghayati peristiwa Al-Quran, tapi kita dapat mendalami lagi pelbagai peristiwa-peristiwa yang ada dalam Al-Quran. Dan Al-Quran juga terdapat pelbagai cara-cara dan penyelesaian supaya kita dapat menyelesaikan masalah dalam kehidupan kita. Jadi Al-Quran ni adalah panduan kepada kita sebagai seorang umat Islam. Soalan ketiga kita adalah, kenapa malam Lailatul Qadar tidak diceritakan secara terperinci? Pada pendapat saya tak pasti 100% atau tidak, tapi secara logiknya jika malam Lailatul Qadar diberitahu secara detail, akan terjadi satu-satunya hari yang hanya umat manusia, umat Islam akan beribadah lebih banyak pada hari itu saja. Cuba kita bayangkan, kalau diberitahu satu hari, contohnya hari Selasa, hanya umat Islam akan berbondong-bondong untuk melakukan ibadah di masjid dan di surau hanya pada hari Selasa tu saja. Sedangkan kalau kita mengatakan bahawa 10 malam terakhir, setiap umat Islam akan cuba untuk mencari malam Lailatul Qadar tu pada setiap 10 malam. Setiap malam dia tahajud. Setiap hari, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, setiap hari dia bertahajud, dia bersolat hajat, dia bertaubat untuk mencari redha Allah, untuk untuk menghapuskan segala dosa-dosa silamnya. Dan berhajat juga, mereka juga berhajat untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Iaitu dengan itu mereka juga secara tak langsung mereka ikhtiar untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar tu dengan berusaha mencarinya. Bukan hanya dengan satu malam tu saja mereka dapat tahu itu adalah malam Lailatul Qadar, mereka berselawat, beribadah pada malam tu saja. Itu kira macam ujian untuk umat Islam supaya mereka mencari malam Lailatul Qadar, bukan malam Lailatul Qadar yang mencari kita. Kenapa Allah merahsiakan tarikh Lailatul Qadar yang sebenar ni? Okey, jadi Allah nak tahu siapakah manusia yang betul-betul menjalankan ibadah pada 10 malam terakhir tu. Sebab ada yang maybe satu malam je dia tak jalankan selama 10 malam tu. Jadi malam Lailatul Qadar ni Allah boleh tahulah. Allah nak betul-betul tahu siapa yang betul-betul beriman kepada dia, iaitu dia straight je 10 malam terakhir tu dia beriman je. Sebab kan ada orang 10 malam terakhir tapi dia satu malam je dia buat macam alah tak apa, satu malam bersyukur, pahala dah banyak. Tapi lagi bagus kalau kita buat 10 malam straight lah. Okay, itu pendapat saya. Apa yang dikatakan oleh dua rakan saya ni sangatlah betul, sebab 10 malam terakhir ni dirahsiakan supaya kita ni sentiasa dapat motivasi untuk melakukan ibadah tu. So kita kat sini boleh jadikan satu ujian pada kita. Kita boleh macam meningkatkan lagi kesabaran kita untuk melakukan ibadah-ibadah. Contohnya tadarus malam-malam ke, buat tahajud ke. Okay, itu saja. Soalan keempat kita ialah, jika Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan,
bagaimana seorang Muslim boleh memaksimumkan ibadah pada malam tersebut? Apakah carangan daripada 3 panel jemputan kita? Untuk memaksimumkan adalah dengan perbanyakkanlah ibadah. Dengan kita tahu 10 malam terakhir ni adalah 10 malam yang paling mulia dalam bulan Ramadan, yang semua orang tahu, yang semua orang terkejar-kejarkan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. So dekat sini memaksimumkannya memang susah sebab kita perlukan ikhtiar, dan kita lepas ikhtiar kita perlu tawakal dengan apa jua kita punya result daripada apa yang kita telah buat, amalan-amalan kita pada 10 malam terakhir. Dan cara paling kuat untuk memaksimumkannya adalah dengan perbanyakkan beribadah. Solat tahajud, kalau mungkin sebelum ni korang solat tahajud, solat tarawih mungkin sebelum ni 8 rakaat, 8 rakaat, 4 rakaat, 12 rakaat, 16 rakaat. Maksimumkan juga jadi 23 rakaat termasuk witir. Dan buat 23 rakaat tu sepanjang 10 malam terakhir tu. Kalau ingin memaksimumkan lagi 30 hari bulan Ramadan tu, 30 hari tu 30 hari tu buat 23 solat tarawih, 23 rakaat solat tarawih. Tak perlu tunggu 10 malam terakhir bulan Ramadan. Sebab 10 malam terakhir itu memang kita perlu memaksimumkan maksimumnya. So dekat sini itu cara yang paling kuat lah saya rasa. Okay, pendapat saya ni berkaitan sikit lah dengan pendapat Adam ni. Benar. Jadi pada malam Lailatul Qadar ni, sebenarnya kita nak memaksimumkan kita punya amalan ibadah tu. Jadi kita boleh menetapkan strategi malam Lailatul Qadar. Apa maksudnya? Maksudnya kita letak dalam diri kita ni yang malam ni malam Lailatul Qadar. Jadi aku akan buat segala amal ibadah yang akan dapat banyak pahala lah, sebab kita berterusan kan buat. Jadi kita akan menetapkan strategi bahawa kita akan sentiasa melakukan ibadah. Okey, itu strategi yang pertama. Yang kedua, kita boleh sentiasa melakukan doa-doa khusus. Apa maksudnya? Maksudnya kan biasanya lepas solat fardu kita akan baca doa ibu bapa, tapi pada malam Lailatul Qadar kita boleh amalkan doa-doa khusus, doa-doa yang jarang kita buat. Maksudnya doa yang Nabi bagi semua tu lah. Okay. Dan yang terakhir, kita boleh sedekah. Jadi sedekah yang berterusan ni, macam apa yang Adam kata, ibarat 83 tahun kita punya pahala tu. Jadi 83 kalau darat dengan 365 tahun tu, kita akan dapat 30,000 sorry matematik boleh 30,295 hari lah. Sebanyak lah tu. Jadi kita kenalah sedekah, buat amal ibadah selalu. Jadi at the same time dia akan memaksimumkan kita punya pahala dalam malam Lailatul Qadar tu. Okay, itu pendapat saya. Bahawasanya Allah Subhanahu Taala ni sangat suka akan hamba-Nya yang keep membuat sesuatu ibadat walaupun sikit. So kita macam walaupun kita rasa macam kita just buat 8 rakaat ataupun just buat 4 rakaat, apabila kita berterusan melakukan ibadat tersebut, kita akan macam konsistensi tu dapat menjamin hasil yang terbaik lah untuk kita, walaupun just 8 ataupun 4 rakaat. So sambil kita solat tarawih tu, kita boleh niat iktikaf dalam masjid kan. So macam dapat lagi pahala ekstra kat situ. So itu saja. 10 malam terakhir ni juga banyakkan istighfar. Istighfar adalah cara taubat yang paling mudah untuk kita melakukannya tanpa pergerakan, hanya menggunakan gerak mulut. Kalau boleh, yang lagi bagus adalah baca penghulu segala istighfar, Sayyidul Istighfar. Iaitu boleh je. Okey, iaitu Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa la abdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi zambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Iaitu adalah penghulu segala istighfar, iaitu istighfar yang paling amalkan dalam kehidupan seharian kita, maupun di bulan Ramadan ataupun di bulan-bulan selain daripada bulan Ramadan. Jadi soalan kelima kita, iaitu soalan terakhir adalah, adakah bulan Ramadan hanya untuk menahan lapar dan dahaga, atau sebenarnya satu proses membentukkan diri? Jadi apakah pendapat daripada 3 panel jemputan kita? Bulan Ramadan ni merupakan salah satu proses
pembendakan diri sebab kita dapat menjadi orang Islam yang sangatlah tinggi jati dirinya. Lepas tu kita dapat membina kesabaran diri yang macam contohnya kita berpuasa kan. So kita tahan diri kita daripada melakukan perkara-perkara maksiat, dan kita juga boleh menjadikan bulan Ramadan ni contohlah korang sebelum ni tak pernah buat ibadat macam solat tahajud ke apa. So bulan Ramadan ni kita boleh start lah buat semua benda tu. So kita boleh jadi macam konsisten buat pada bulan-bulan lain. Okay, itu saja. Ada pendapat saya lah. Okay, kita ada 3 aspek. Emosi, empati, rohani. Kita ada emosi dulu. Okay, jadi dari segi emosi, bila kita puasa, tak semestinya kita haus dahaga je kan, kita tahan kan. Sebab puasa tu baru asas je. Betul. Okay. So dari segi emosi, kita dapat berasa sabar lah. Sabar. Contohnya kan kita selalu main phone, kita tengok ada video makanan semua kan. Betul. Lepas tu kalau orang yang bukan Islam makan depan kita contohnya, so kita akan hawa nafsu kita tergugat lah. Benar. Jadi itu akan menyebabkan kita perlu rasa sabar lah. Itu dari segi emosi. Kalau dari segi empati, orang yang macam susah kan, kita nampak dia, kita tahu yang dia tak ada makanan untuk sahur, tak ada makanan untuk berpuasa. Jadi pada masa yang sama kita akan rasa bersyukur lah yang kita ni ada makanan. Betul. Jadi dia akan mewujudkan sifat empati kepada mereka lah. Kita bolehlah bantu sikit mereka, bagi sikit makanan semua tu. Benar. Dan seterusnya dari segi rohani pula, contohnya dari segi akhlak dan sahsiah kita lah. Dalam bulan puasa ni kita tak nak lah cakap benda yang tak elok, dengki-dengki, sombong semua tu kan. Betul. Jadi pada bulan puasa ni kita tetapkanlah kita punya akhlak ni elok. Kita janganlah marah-marah orang dengki semua tu kan. Kita kenalah berbaik-baik, terima je nasihat apa. Kalau ada kesalahan ke, terima je lah. Janganlah nak berbalas balik. Kalau tak ada guna lah kalau kita puasa tapi buat keburukan. Okay, bulan Ramadan ni adalah bulan yang mulia. So dekat sini puasa ni bukan setakat menahan lapar dan dahaga. Dia membentuk jati diri kita sebagai umat Islam, dan juga membentuk rohani kita dalam mensasiahkan, mendisiplinkan diri kita untuk menjadi orang yang lebih baik dari semasa ke semasa. Dan juga untuk melihat tahap keimanan, ni info tambahan adalah, dan untuk melihat tahap keimanan seseorang itu, untuk melihat tahap keimanannya, kita tengok pada dosa yang dia bawa sampai ke bulan Ramadan. Bulan puasa dia melatih keimanan kita, dia melatih perisai keimanan kita adakah kuat untuk menahan hawa nafsu, untuk menahan emosi kita, untuk menahan segala apa situasi yang kita hadapi pada bulan Ramadan. Sebenarnya bulan Ramadan ni adalah bulan yang sangat menguji keimanan seseorang dan menunjukkan bahawa orang itu mampu atau tidak untuk menghadapi bulan Ramadan ni dengan segala ujian yang diberikan oleh Allah kepadanya. Sebab bulan Ramadan akan ada isu-isu yang bangkit seperti tak puasa, lepas tu plastik hitam. Betul. Dan diorang itu semua menguji kesabaran mereka, nafsu mereka, dan menguji juga emosi mereka dari segi menguji mereka dari segi akhlak. Dari segi akhlak mereka, jika ada seseorang menegur orang yang tidak berpuasa pada bulan Ramadan, macam mana respon mereka? Adakah mereka memarah semula, menengking, ataupun mencarut, mengeluarkan kata-kata kesat yang tidak sepatutnya dikeluarkan pada bulan yang mulia ini? So dekat sini, untuk mengelakkan cara-cara perkara-perkara tersebut berlaku, kita banyakkanlah amalan di bulan Ramadan ni. Kita banyakkan amal, insya-Allah dengan adanya amalan-amalan kita itu, kita akan amalan-amalan itu akan membantu kita di bulan Ramadan, bukan sahaja di bulan Ramadan tapi di akhirat kelak, insya-Allah. InsyaAllah. Okey. Sudah di penghujung rancangan kita. Terima kasih pada panel jemputan kita pada hari ini. After the bell, PSS Talk. #STO Champion. Bye-bye.